Assalamualaikum semua. So hari ni kita nak masak sambal telur. Mula kita ambil 2 biji bawang merah dan kita kupas dan kita basuh dan kita belahkan dua dan kita masukkan ke dalam blend. Okey. Lepas tu kita ambil cabai yang kita rendam tadi, kita basuh dan masukkan ke dalam blend. Lepas tu kita masukkan sedikit air agak-agak ya. Okey, lepas tu kita blend sampai cabai dia betul-betul hancur. Lepas tu kita ambil 1 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih. Lepas tu kita buang kulit dia dan kita iris bahan ini untuk tumis. Alright. Lepas tu kita panaskan minyak, kita goreng telur dulu. 4 biji telur. Okey, lepas tu kita panaskan minyak. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, kita kacau dan kita masukkan cabai yang kita blend tadi. Kacau-kacau bagi dia sepati. Dan kita kacau sampai dia betul pecah minyak. Itu cara dia nak masak sambal. Okey, lepas sambal kita dah pecah minyak, kita masukkan sedikit garam, gula. Lepas tu kita kacau sekejap bagi dia betul-betul sebati. Alright. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit sos tiram, sos cili, sos tomato dan kita kacau bagi dia betul-betul sebati. Tu kita masukkan daun kari. Daun kari ni lah menyebabkan sambal kita bau wangi. Gitu. Okay, lepas tu kita masukkan sedikit air. Kita kacau-kacau bagi dia betul-betul gelegak. And then dah siap kita punya sambal telur kita. Korang jangan lupa try tau kita punya resepi sambal. Okay, selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.